Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hudan wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau hal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh al-badrul dujan wa siratul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa imamina wa qudwatina Muhammad nabiyyur rahmah wa sifi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu wa innal khayra zadit taqwa wa qad fazal muttaqun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita sudah masuk tahun baru Hijrah. Bermakna tahun baru kalender bagi umat Islam seluruh dunia. Tapi dalam masa yang sama, kita orang Islam kebanyakan lah adik kakak ramai orang tak faham pada faham. Hari ni kita ni menyambut 1 Muharram 1446. Jadi umur kita ni meningkat lah. Kalau 50, 51, kalau 69, 70. Jadi kena berhijrah lah kita ni. Contohnya berhijrah ni adik kakak, daripada buat dosa jangan buat dosa, daripada buat dosa berhijrah jangan buat dosa. Hal ni bab dosa ni kita cakap kemudian sikit. Bagi permulaan mukadimah ni kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ni banyak kelebihan dia. Di mana bulan Muharram ni dia ada dua atau 3 atau 4 bulan Muharram. Bulan yang dikatakan oleh Allah ni, Rasulullah ni bulan yang hebat lah. Zulkaidah, Muharram. Jadi bulan-bulan yang kita kata tadi ni, bulan-bulan yang baik-baik belaka ni, bulan Muharram, bulan Zulkaidah ni. Maka kita saat ni biar kita tahu. Jadi kita tahu ni, malam kata bulan Zulhijjah baru ni, apa kelebihan ni. Kita kadang-kadang orang Islam ni nak kelebihan. Tak ada kelebihan tak buat. Nak cari kelebihan je. Semuanya hak Allah suruh. Benda-benda orang sunat ni kita buat lah. Puasa 6 pun payah nak buat. Puasa hak kita kata hari Khamis dengan hari Isnin pun payah nak buat. Nak buat orang wajib je. Tapi hak wajib pun tinggal kot. Contohnya lah semayang fardu lah. Dengarkan semayang, abaikan semayang, lalas sekali tak semayang. Hak mana yang berkenaan lah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita mari bersyukur. Kerana masa hari ni kita hidup, tahun kita hidup lagi ni. Bila kita nak beramal, masih hidup ni lah. Masa kita mati, tak boleh nak amal dah. Nabi kata bila mati anak Adam, putus segala amalan. Putus segala amalan, nak amal apa lagi? Tetapi Rasulullah beritahu yang menyegarkan hati orang Islam kita dah. Mana 3 yang ada pada dia ni, waktu mati saat ni, berterusan pahala dia. Walaupun dia berduduk di alam kubur, alam barzakh, di mana 3 ni masa dia hidup dulu, dia buat apa? Mari kita tengok pagi ni. Kita berkongsi adik kakak pada pagi Jumaat ni. Jadi sebelum tu marilah kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung ni, Nabi yang agung ni akan beri syafaat kepada kita
Tapi kita jangan lupalah berselawat pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai gari kan. Dah, direct kita selawat pada dia, pada Rasulullah baginda ni sampai ke telinga dia. Dah, kalau hari yang lain kita selawat, dia pergi bila main lekat dulu. Dah, ni direct kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita pakat selawat aja. Dah, berselawat saja. Di samping kita bolehlah nak baca Quran pun sikit banyak. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga. Dah, berdoa tapi kita bertaubat juga kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang bertaubat, Tuhan kata, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan wahai orang-orang mukmin, semoga kamu mendapat kejayaan. Jadi Allah beritahu sini dalam surah An-Nur ayat 31, orang yang bertaubat ni dia dapat kejayaan. Dia bertaubat, bermakna dia meninggalkan dosa-dosa yang saya wajak tadi. Inilah orang yang berjaya. Orang yang meninggalkan dosa-dosa ni. Walaupun dosa yang dibuat, hatta dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil ni lagu mana? Contoh, lalu kita kata kat orang, kata kat orang tu berempat dosa besar tu, kata kat orang tu. Dosa kecil macam mana? Kita buang paku tengah jalan. Dah, buang paku je. Nak mujur kita buang paku tu, kena tayar orang, bocor tayar orang. Dosa kecil, buang paku gitu dah. Jangan paku picit. Dah, berat kaki, tembus kaki ni. Dah, kita ambil dosa ucek je. Buang sapuh, mengata-gata. Jadi dosa-dosa kecil ni, yang berbahayanya bila dikumpulkan, dia akan menjadi dosa-dosa besar. Dah, dosa-dosa besar. Jadi bagaimana kita nak mati dalam husnul khotimah lagu ni? Dah, buat dosa-dosa kecil, berhari buat dosa-dosa kecil, mati esok dia akan jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pagi ni kita nak cakap berkaitan dengan husnul khotimah. Hari tu kita cakap dah ni. Dah, kita pagi ni kita nak ulang sikit. Kerana adik kakak kita ni, kita ni akan mati juga. Apabila kita nak hidup. Duk main kerja siang malam, kecuali pada hari Jumaat satu. Lepas tu duk kerja, tapi bawa anak-anak berjalan pula. Dah, nak cari ilmu agama dengan ustaz buat kuliah duha, payah. Akhirnya kita jadi besar-besar saja, kita jadi tua. Tua yang tidak berilmu. Sedangkan mencari ilmu tu wajib. Dah kita ada kakak, dah bila kalau kita nak setuh main hadis kerja sokmo ni. Sebab itulah Allah waktu roh Quran adik kakak bantu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita baca sokmo ayat ni supaya kita jelas bahawa Allah nak bawa mesej bantu sirunal hayatad dunya saat itu. Allah suruh kita reti dunia ni untuk orang Islam ialah untuk melakukan amal yang soleh dunia ni, untuk lonjak kepada akhirat, melakukan amal yang soleh. Jangan ikut orang kafir. Orang kafir dia setakat dunia ni saja. Dia barang agak ke, dia berzina ke, dia main apa namanya, sahang yang tidak syariat ke, orang kafir. Berjudi ke, itu tugas dia orang kafir berseronok. Dia fikir esok bila mati ada benda satu lah. Tapi kita orang Islam bukan begitu. Kita ada negeri akhirat. Sebab tu Allah kata bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu kekal. Jadi bila kekal saat ni, kita nak kekal tak di akhirat, duduk di negeri akhirat. Maka kita hak benda-benda yang orang kafir buat, benda-benda yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kita tinggal. Dah, orang Islam ni tak boleh bebas yang sebenarnya. Adik kakak nak bebas apa? Buat ni dosa. Nak bebas mana? Jadi kita tak boleh bebas mengikut orang kafir. Kita kena ada limit kita. Dah, halal haram ada pada agama kita. Dah, sebab itulah pokok mana-mana pun dah, dia kalau dia rasa tak ampuh ke Islam, dia punya pasal. Dia kena ingat esok Allah kata apa.
illa man tawalla wa kafar. Mereka-mereka yang ingkar. Fa yu'adzibullahu 'adzabal akbar. Mereka ni akan diazab oleh Allah SWT. Inna alaina hiyabahum. Kamu akan kembali kepada aku. Summa inna alaina hisabahum. Dan kamu akan disoal apa yang kamu kerjakan. Ni ayat ni. Dalam dalam surah Al-Ghasiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pagi ni kita nak bercakap berkaitan dengan husnul khatimah ni. Kita kata manusia ni akan mati juga esok. Kita nak bergantung apa lagi dah mati esok ni, sebab akan mati juga. Itu hakikat dia. Jadi kita orang Islam nak pergi ke satu negeri lagi, dipanggil negeri akhirat. Jadi negeri akhirat ni kat mana? Negeri akhirat ni lah duduk di padang mahsyar. Suatu padang yang amat luas. Seperti roti kosong yang tidak bertepi. Tidak ada sungai, tidak ada tasik, tidak ada gunung, tidak ada belaka. Di situlah tempat manusia dibangkit, dikubur ke laut, akan hantar di situ. Wa in kullun lama jami'ul ladaina muhdar. Tidak ada satu manusia pun yang tertinggal kecuali mereka ini dihantar ke tempat perbicaraan kami, perbicaraan di padang mahsyar, dan untuk menerima balasan. Semua makhluk pergi sana belaka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, persediaan kita nak pergi sana untuk menghadapi hari pembalasan, sama ada neraka ataupun syurga. Manusia dia mesti ada visi dia, yang kita kata tu misi dan misi. Misi untuk memperkuatkan iman saat ni supaya kita dapat husnul khatimah, dan kita dapat dalam masa sama kita boleh masuk surga Allah, dan kita tak mau dapat neraka Allah Ta'ala. Jadi misi ni kita kena dokong dia, didokong oleh misi untuk menguatkan iman. Jadi kalau iman kita tidak kuat, bagaimana kita nak dapat husnul khatimah? Bagaimana kita nak dapat surga Allah Ta'ala di akhirat kelak? Bagaimana kita nak menutup pintu neraka Allah Ta'ala? Jadi kita kena menguatkan iman kita, bukan melemahkan iman. Kena menguatkan iman supaya kita dapat husnul khatimah. Dan apa dia husnul khatimah tu? Husnul khatimah ni ialah kita nak mati dalam keadaan meninggalkan dunia ni kena keadaan kebaikan. Allah maktin lana ya Allah bil husni khatimah. Doa ni. Berilah aku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, nafsun mutmainnah, mati dalam keadaan tenang dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Hidup juga, jangan hidup epigo lagi. Dah. Islam adalah datang untuk memperbaiki, menyedarkan manusia ni supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan terlajak, kerana kita ada satu lagi negeri di akhirat untuk menerima balasan yang kita kata tadi. Jadi kita nak tinggal dunia ni dengan penuh kebaikan, dan kita tambah mati dalam keadaan keburukan. Wala taqting alaina ya Allah bisu'il khatimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi barang siapa yang kita kata mau tak mau saat ni, kita kata bahagian kita kata seorang muslim saat ni, akhirat ni orang muslim dengan akhirat dia mesti sinonim. Iaitu kita tahu dah akhirat ni ialah sesuatu yang pasti akan bertemu manusia di akhirat kelak apabila manusia mati dan dibawa kepada masa kelak. Dan juga akhirat ni adalah tempat yang abadi, dan mati itu ada hakikatnya, adik kakak. Dan mati itu ada dah hakikat dia. Jadi manusia mesti mendekati akhirat. Jangan mendekati dunia saja. Di sini ni ialah untuk beramal ibadat yang sebenarnya. Kita kena ingat bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa yang Allah bagi tahu tadi tu. Jadi ada akhirat tu ialah alam yang panggil bermulanya dengan kematian. Alam akhirat ni, mendekati akhirat ni, alam akhirat ni bermula daripada kematian, dan kita bersemadi di alam barzakh kelak. Manusia ni dia akan terus berlanjutan di pada masa untuk menentukan surga ataupun neraka. Jadi kematian itu adalah kematian baik ke tak baik ni manusia itu sendiri yang mencorokkan bagaimana gaya hidup dia tu masa dia hidup dulu, dan beramal lakukan amal-amal yang soleh,
amal ibadat yang mereka lakukan dan menentukan gaya hidup dia dan menentukan juga keadaan dia di akhirat kelak. Sebab di akhirat kelak ialah tempat mana tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan, boh. Kata orang tu, matahari duduk terjaga atas kepala. Manusia akan berenang dalam peluh dia di atas amalan masing-masing. Dia berbeza. Sebelum manusia ditimbang di mezan, Allah akan bagi satu lagi surat catatan dia, buku catatan amal dia. Kiri ataupun kanan. Sebelum nak boleh buat ni saat ni, Allah akan bagi dulu melalui malaikatnya ialah suratan amalan dia. Mari sini Allah bersama contoh. Allah kata baca. Daripada awal, daripada kita balik dulu sampai ke kita nak mati. Di situlah jarak 60 lah. Jadi 60 tahun lah. Kita buat sebenarnya apa-apa yang kita buat masa kita hidup atas dunia ni dulu benda apa. Hari ni kita buat apa, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bulan, sampai 2, sampai ke tahun-tahun, sampai habis baca, kita baca lembayan yang panjang ni. Lepas tu lah baru ditimbang di mizan. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita bercakap tentang husnul khatimah tadi. Untuk mendapat husnul khatimah yang baik, tak mahu husnul khatimah ni, kita mesti menguatkan iman. Iaitu ada 10 cara untuk menguatkan iman ni, saya royak dah. Jadi mesti untuk menguatkan iman supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah. Kita mati insya-Allah dapat surga Allah dan menjauhi neraka Allah Subhanahu Taala. Di sini kita lihat, sebelum kita nak lihat menguatkan iman kita ni adakah kau dah, kita nak tengok juga tanda-tanda iman kita lemah ni. Kita kena lihat iman kita lemah. Nak sembahyang tahajud payah. Sedangkan sembahyang tahajud ni Allah nak suruh sembahyang kat surah atau masjid, tak payah. Dalam bilik kita, special bilik kita hari ni. Rakyat-rakyat Malaysia pada hari ni contoh. Rumah kita hari ni tak ada dah tandas luar macam dulu. Tandas dalam bilik. Tandas luar untuk anak-anak. Dalam rumah juga. Tapi ni suami isteri ni, bilik khos dia untuk suami isteri. Ada bilik khos dia. Nak kecil, nak berok. Tapi bangun saatnya untuk nak kecil, lepas tidur balik. Lemahnya kita nak semayang tahajud. Sedangkan semayang tahajud ni sebenarnya paling afdal selepas semayang fardu ni. Allah kata dah dalam surah Isra ayat 79. Allah suruh bangun 1/3 malam. Pukul 3 pagi ke 4 pagi, 5 pagi. Boleh buat tahajud. Wasta'inu, minta pertolongan Allah. Satu perkara nak semayang tahajud, ya Allah, pagi malam Allah gerak ke bangun insya-Allah. Benda-benda kita nak Allah akan gerak. Tak setengah tu pergi kecil je, tidur balik. Sebab itulah kita minta kita ni Allah beri kita kuatkan iman untuk melakukan satu perkara. Lepas semayang tahajud contoh, kita nak bangun semayang tahajud ni. Nak bulan awal Muharram, 1 Muharram ni. Kita bangun pagi tak ada sebagai contoh. Kita buat solat benda apa tu? Solat sunat taubat dulu contoh. Masa dah kita bangun awal ni, kita pada Allah Tuhan beri bangun pukul 3 pagi ni, syukur alhamdulillah dapat bangun. Lepas tu semayang tahajud. Lepas semayang tahajud 2 rakaat, kita buat 2 rakaat lagi semayang hajat. Manusia ni banyak hajat. Lepas tu masih ada lagi sana, kita buka Quran, baca surah Al-Waqiah ke, baca Qul Huwallah ke. Kita routine benda-benda gini. Jadi kita buat ni adik kakak yang mana-mana dia orang buat juga. Jadi amalan ni jadi manis. Macam kita buat baik ke orang. Contoh kita buat baik ke orang ke, atau contohnya kita derma ke orang, sedekah ke orang. Jadi buat katalah sedekah ni. Bila kata sedekah ni, dia sedekah 10 riyal tiap-tiap hari Jumaat, tiap-tiap hari apa-apa sekalipun, dia rasa manis. Begitu juga kita buat baik ke orang, dia rasa manis. Tapi sebalik ni kalau buat jahat kata gopak ke orang, dia rasa manis juga. Dia rasa manis juga buat jahat kat orang. Dia kata kat orang ni masih manis juga. Tapi ingat manusia di luar sana Allah macam-macam ajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kamu buat kebaikan kecil seperti zarah, akan diperlihatkan di akhirat kelak. Ingat ayat ni. Kemudian pula itu hak buat baik sebesar zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah.
Buah hak jahat pun alih seperti zarah diperlihatkan juga. Di apa? Di badan masa. Ni kita kena jaga. Jadi bila kita nak mati dah mati kena mati. Allah kiamatkan dunia ni. Jadi cara mati tu serah pada Allah lah. Mati dalam keadaan dia tengah sujud. Dia mati dalam keadaan dia berazam, lakukan azam waktu dah masuk ni. Dah, ni baca Quran ke? Dia mati dalam baca Quran, mati dalam sujud sembahyang. Dah. Itu adalah daripada Allah SWT. Dah, mati dalam keadaan orang kita kata ni comel lah. Dia bangkit, dia akan keluar daripada kubur esok. Dia dalam keadaan sujud sembahyang, keadaan dia azam, macam-macam Allah boleh tunjuk belaka. Jadi kita nak ayat ni mesti yang lemah sangat ni, yang kita kata lemah, tanda-tanda lemah iman ni, kita sembahyang tahajud oleh sembahyang witir pun satu rakaat pun tak ada nak buat jadi apa kita. Dah. Sebab itulah kita hidup atas dunia ni, kita kena try and error. Try and error. Contoh, anak-anak Malaysia ni, anak-anak kita, contoh, anak-anak demo nak pergi KJ, contoh. Sambil-sambil pakai tali kasut tu, duduk atas kursi, kita kena didik diri kita, walaupun kita seorang ayah. Tak boleh tegur ayah ni. Tak. Tak boleh tegur. Tapi kita dah hidup dalam rumah tangga ni, kita kena mikir dah. Orang nasihat kita kena dengar. Dia ambil Quran. Contoh ni Quran, contoh. Dia letak tepi ni, tempat bahu kita ni, kita buka. Sambil-sambil kita pakai kasut. Perempuan ni sambil-sambil dia ikat benda apa nama ni, kain atas kepala ni, jibak dia ni. Dia boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk kemas-kemas pakaian dia, lengan pun baju pun ni, dia boleh tutup, dia sudah baca Quran. Nampak? Mereka catat dia baca Quran pagi 1 Muharram. Jadi apa benda yang tak bolehnya? Semuanya ialah bergantung kepada keinginan kita untuk dapat benda yang baik di atas dunia ni. Jadi antara kita ambil sikit ialah tanda-tanda kelemahan iman ni ialah melakukan dosa, seorang tu melakukan dosa tanpa rasa bersalah atau kesal. Ada banyak ni orang berlaku dosa pada hari ni. Dah, contoh. Boleh ke contohnya dia kau minta maaf. Seorang perempuan lah, lelaki ni kurang sikit. Dia suka macam main TikTok ni. WhatsApp ke, dah apa lagi, Telegram kita nak kata minta maaf. WhatsApp ke, TikTok ke. Lepas tu dia tunjuk di atas orang. Dia orang tengok tak tubuh dia. Sedangkan dalam Al-Quran surah An-Nur pun Allah beritahu, jagalah pemandangan kamu. Jaga pandangan kita supaya kita jangan tengok. Dah duduk dalam telefon sebab puluh kali tengok. Buka orang baik. Berdosa dok orang tu. Berdosa lah orang tu. Dah hak tengok pula sama je. Boleh sama-sama. Inilah perempuan. Waktu juga Nabi kau ajak dalam hadis 40 kita nak baca kau mau dah. Mereka berpakaian kelihatan bertelanjang. Hak ni Nabi kata dalam surah hadis 40. Neraka. Dia ni ahli neraka. Pasal apa? Dia berpakaian keadaan bertelanjang, nipis, nampak benda dalam. Nampak tubuh badan ni. Macam pakai luar jin. Pakai baju panas, rupa macam orang lelaki. Orang perempuan. Duduk dalam keadaan dosa semua dia kata. Dah siapa dia nak sihat? Ibu bapa yang nak sihat. Sebab tu nak didik anak daripada kecil. Dah besar nak letak lagu mana? Daripada kecil tak didik semayang, daripada kecil tak ajar benda apa, tutup aurat pergaulan, besar benda dia akan lawan kita pula. Dah. Jadi anak-anak ni dia akan jadi racun. Kalau kita tak betul daripada awal, jadi racun. Dah jadi buluh, kita nak betuk dia tu daripada rebung dulu. Daripada dah jadi besar, dah ada buluh, nak betuk lagu mana. Dah. Jadi sebab itulah dosa ni berlaku semua dalam kehidupan manusia ni. Jadi macam mana kalau ada keadaan dosa ni hati, macam mana kita nak ketuk pintu surga Allah SWT? Bagaimana kita nak dapat surga Allah? Hak kita kata tadi untuk mendapat husnul khatimah. Balik awal lah di akhirat esok. Dah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mempunyai hati yang kerah. Manusia kedua ni lemah iman dia, hati yang kerah, tak ada keinginan untuk membaca Quran, untuk berzikir. Dah, Allah bagi mulut ni untuk berzikir. Tapi setengah luar sana lah. Dah. Bukan berzikir, mengumpat. Dah. Hati yang keras nak baca Quran. Sorry lah boh. Baca WhatsApp lebih baik. Seronok dalam YouTube ni. Seronok dalam telefon bimbit ni. Siang malam ni.
Tak, tidak ada amalan. Sebab tu saya kata awal tadi, tak, apabila mati anak ada 3 perkara, seseorang tu mati, kata orang tu nama Ajillah, dia meninggal. Tak ada pahala lah, putus amalan. Tetapi dia masih lagi boleh pahala dia, kerana dia tinggal 3 perkara masa dia mati dulu. Dia banyak beramal ibadat. Pertama sekali, tak, ilmu dia yang ada pada dia ni, dia nyapa kat orang. Jadi orang ikut duk ilmu dia saat ni. Tak, jadi ilmu dia saat ni orang ikut, pahalanya walaupun dia mati mengalir ke dalam kubur dia. Satu. Yang kedua, sedekah tengok zariatin. Dia sedekah, suka sedekah dalam hidupan dia, hobi sedekah. Contoh, dia mati dah, mengalirnya pahala kepada dia. Satu lagi, dia meninggalkan anak yang soleh. Bila boleh anak yang soleh ni yang kita nak ni, ajar anak-anak ni. Anak kita ni aset bagi kita. Tak, kita didik daripada kecil. Kita umur 2 tahun pun, kita kata apa budak 2 tahun. Tak, 3 tahun. Kita semayang, dia bangun bangun. Dia buat lagu tu dengan kita, panggil dia. Dah. Lepas mari 4 tahun, 5 tahun dia buat kau mata cekek dah. 5 tahun 6 tahun dah. Dia nak ikut ibu dia. Dah 7 tahun 8 tahun. Dah. Jadi hebat dia anak ni ikut ibu bapa ke surga. Contoh. Jadi ibu bapa ni kena adalah orang yang nak kaki surga pun, nak kaki surga. Rumah kita lah anaknya. Tak, jadi kita kena bina benda-benda gini dalam rumah tangga kita sejak daripada kecil lagi. Anak-anak kita didik. Jadi anak yang soleh. Kita ajar dia, contoh, Allahumma fili dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma asimna hisaban yasira. Ni anak-anak kita ni, hok ada sekarang ni, anak-anak dema, anak-anak kita semualah latih ayat ni. Ibu bapa yang telah mati dah, dia lemah, kita ajar ayat ni supaya baca tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, tiap-tiap malam, berdoa kepada ibu bapa dia hok dalam kubur tu sedang lemah, sedang disaat oleh Allah Subhanahu Taala, azab kubur sana ni. Bila baca ayat ni, dengan ibu bapa di dalam kubur. Ni kita kata tadi, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Pakai akhirat amalan tu. Jadi itulah tanda-tanda orang kita royak tadi. Buang dosa, jangan buat dosa dengan mudah. Dan kalau hati jadi keras nak baca Quran, nak berzikir lah, mana dah nak masuk dalam apa nama, nak masuk dalam surga pun payah. Dah kita kata Nabi Muhammad ni bagus betul. Dah kita kena ikut sunnah Rasulullah ni. Bagus sunnah Rasulullah, tapi nak salawat Nabi payah. Itulah tanda-tanda lemahnya iman. Dah kita kena tukar nak untuk masuk dalam majlis ilmu. Kita kalau nak masuk dalam majlis ilmu, orang buat fardu ain pun payah. Itulah tanda-tanda lemah iman. Kemudian kita kata untuk dapat kekuatan, untuk mendapat kekuatan ataupun untuk menguatkan iman pula. Tadi lemah, banyak lemah-lemah iman ni banyaklah. Saya ambil contoh-contoh yang tertentu. Untuk menguatkan iman, untuk dapat husnul khatimah ni, benda apa yang kita kena buat? Mesti untuk menguatkan iman ni kita kena, antaranya kita kena berusaha mencari ilmu. Cari ilmu lah, nak menguatkan iman supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah, untuk dapat surga Allah, jauh daripada mengetuk neraka Allah. Kita kena bangun qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, dah banyak bersedekah, berusaha masuk dalam majlis ilmu, dah belajar sifat 20, belajar khusus pengusiran jenazah, belajar benda apa namanya tajwid Al-Quran dah. Mana-mana ustaz buat di surau, ustazah pun buat usrah di surau. Dan suami-suami ni kena bagi tahu pada isteri pergi ke surau pada atur dia, supaya anak isteri kita dan jangan duduk dalam keadaan jahil. Tak, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, kita kena harus ingat. Akhir kata pagi ni kita ingat bahawa perjalanan kita untuk menuju ke akhirat ni. Tak, kita hidup sekarang ni untuk menuju ke akhirat ni. Kalau kita semayang, sedekah ni, pergi usrah ni, dah mana setengah tu bagus lah. Untuk pergi ke akhirat ni, dah kita akan pergi ke akhirat kaki kita ni. Dah lagi nak pergi sana, ke akhirat ni lagu mana? Kena mati dulu bah. Lepas tu dia mati, masuk dia alam kubur, alam barzah, alam kebangkitan, nak kena ditimbang itu. Nak tunjuk pula benda, nak dapat buku catatan malam kita esok, kisah ada Allah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala esok. Waktu untuk meniti di atas suatu mustaqim pula, 7 tempat pula situ banyak kita akan tempuhi daripada masa matahari duk tinggal atas kepala.
Jadi untuk nak elok daripada tempat yang kita kata tadi, panas apa, manusia tenggelam dengan peluh masing-masing di atas amalan masing-masing, untuk kita dapat molek di sana, kita mesti menjadi orang-orang yang beriman. Kena jadi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, supaya kita selesa di alam barzah, supaya kita selesa di padang mahsyar pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka sekadar itulah kita pagi ni supaya dengan umur yang Tuhan bagi pada kita ni, Allah bagi umur pada kita ni, sampai bila Allah nak bagi umur kita panjang, manusia ni akan mati. Mati dalam keadaan lagu mana? Mati dalam keadaan husnul khatimah, tenang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah. Jadi mati dalam keadaan tenang. Padkuli bi ibadati wa dkulil jannati. Ni kita kena ingat benda ni, supaya esok mudah-mudahan manusia kita ni orang yang beramal soleh, kita nak mengetuk pintu surga Allah, dan kita tak ambuh masuk neraka Allah. Rabbana inna amanna fa'bilana dunana wa qina azabannar. Kalau dulu aku tidak beriman, ya Allah, buat salah, buat dosa, ya Allah, banyak dah manusia ni mana orang tak buat salah, nak kena bertaubat, kita kata buat tubuh ila Allah tadi dah. Dan sekarang kita dah beriman dah, ya Allah dah, kita doa dah dalam ayat tu, jauhlah kami daripada api neraka. Banyak kita doa ni supaya kita dijauhi oleh api neraka. Kita tak lepas kita semayang ni, amidum majid, doa lagi dalam hati kita dah habis dah ni, minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, jauhlah aku fitnah neraka ni, jauhlah aku daripada fitnah apa ni kubur ni, dan jauhlah aku fitnah kehidupan dan apa ni kematian ni, dan jauh juga aku jauh daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Kena berdoa dong. Jadi berdoa ni adalah benda yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Berdoalah, Allah kata, berdoalah nescaya aku memakmurnya. Jadi bila Allah beri sedikit ujian tu, semata-mata untuk menguji iman kita. Bila iman kita okey, ujian yang datang daripada Allah ni, insya-Allah Allah tempatkan orang-orang yang bersabar ni lah, dah masuk dalam surga Allah Ta'ala. Macam Allah katalah dalam semayang, kita kena sabar juga. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ila turja'un. Kita akan bertemu dengan Allah dengan keadaan kita ni tidak bersirik dengan Allah, duduk jalan Allah. Mudah-mudahan kita manusia akan kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada saya. Mudah-mudahan pagi ini memberi manfaat pada kita. Marilah kita dengan hidup yang ada berapa tahun lagi kita hidup ni adik kakak, supaya kita bertaubat kembali kepada Allah Taala. Bulan Muharram ni kita berhijrah daripada hak tak molek perangai jadi perangai, hak tak semayang, hak tak pergi surga, hak tak baca Quran, yang tak pergi surga tadi dah. Dalam keadaan kita hak tak baik jadi baik, daripada hak buat dosa jangan buat dosa. Daripada tak baca Quran, kita baca Quran. Daripada tidak berzikir, kita berzikir. Daripada kita tidak bersalawat, kita bersalawat pada Rasulullah SAW, supaya kita mati dalam husnul khatimah. Sekianlah wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.